Assalamualaikum guys. Hari ni Ifan nak pergi jeli, jumpa ibu. Ibu kerja outstation. Ini perlu-perlu sebab dah kat luar. Panas. Musim panas kan? So mari kita tengok perjalanan kita. Jom. Ni kereta. Pagi. Selamat pagi. Okay guys, kita dah sampai homestay. Homestay ke tak tahu tapi Homestay lah. homestay jeli. Tempat ibu duduk. Tempat ibu duduk kat kerja. Hmm. Nanti ada mandi sungai jugalah. Bukan hari ni kot. Ni semua barang-barang kita ada lagi kat kereta. Okay lah. So, mari kita angkat barang. Alright. Kita sekarang dekat Gunung Ring. Kita jalan Gunung Ring. Kita kedai makan. Ayo kena ambil gambar kami. Sekejap, dalam ni ada gua. Jangan. Okay, Irfan. Sampai mana, Irfan? Kan? Gua. Gunung Ring. Ha? Gunung Ring. Gunung Ring. Ada tu, ada Gua gajah. Gua Oh, padang. ada. Gua harimau. Gua bedak. Ada dapat beristirahat pergi Sadong. Ke puncak. Okey, Puncak gua. mana? Tempat tanpa Tok Taha. Gua silat. Dalam gua. Apa? Pergi Sadong. Kerja sabdu. Ni map dalam gua. Tangga naik atas pulau puncak. Gua harimau ada. Gua harimau. Mesti ada harimau ni. Ni ada gajah. Ni mesti ada kolam. Ni mesti banyak bedak. Gua bedak. Gua silat. Putri Skodeng. Sadong. Sadong pula. Putri Sadong. Oh, gelap dalam. Dah petang, tak boleh masuk. Bau tak kelawar. Tak keluar. Dan nanti dia masuk ke bukit lah. Ya. Yang aku nak lihat. Apa dia? Beli kat Ifan. Apa? Oh, tapak kaki jin. Jin pakai tuncit. Ada tu, banduk. Kat sana. Monyet. Ada monyet? Kat sana lah. Ni musuh. Kita ni. Jangan goyang. Oh, ada usa. Hai. Hmm. Hai. Hai. Di situ buat apa? Oh. Anak usa. Yang pegang, yang pegang. Dia takut. Apa tu? Ada monyet kat sana lagi. Ya.
Wah. Sama lah. Wah. Bang. Suka lah dia. Jatuh siang. Berat awak. Dah tidur. Dah. Dah sampai. Yeay, let's go. Nak lagi. Apa lah ibu? Tak nak turun. Nak turun. Suka. Pada sungai. Pak mandi. I think I. Ada orang mandi. Tengok sana. Lawa lah. Ini lawa lah ya. Kita letak. Ya. Nampak tangan ni. Share. Kecap lagi. Kejap mak dia. Share kan? Kita share kan? Share lepas tu kata kecok. Kejap. Tengah makan. Tomok ni buat makan. Tuh, nasi. Pedas. Ada orang nak buat video. Dah. Asyik. Ni kedai makan dekat Jeli. Nak nyok makan. Sedap tak? Dah. Okay. Kalau guys, kalau kita kedai roti canai nak Canai. breakfast Breakfast. lebih daripada lunch dah. Baru ke 8 Iya. This is breakfast time. Baru 8 o'clock. I don't know. Kita ada pasar. Then later we go pasar. Pasar Jeli. Pasar Tani Jeli. Tani. Pasar my favourite mom. Pasar kegemaran Mek. Esok esok Kak Yu akan datang dengan Dedek. Tapi tak tahu lagi lah macam mana. Tapi rasanya dia akan datang ke Siapa? ibu. Ibu kata. Untuk Mek punya favourite pasar. Ya. Mana dengan Kak Yu dengan Dedek semua aku datang lah kat dia. Tak tahu lagi. So, bila Mak dengan Dedek datang, what you want to do? Mandi sungai. Mandi sungai. So, you can mandi semua. Kat pasar. Ni pasar. Rumble. Don't know. Dah on. Dah. Jalan. Dengar benda dulu. Bagaimana ni kita ibu? Fruit, si tak rate yang fruit. Okey, jalan. Jalan atas pasar. Pergi mana ni? Kalau kita Kalau goreng sedapnya. keropok. Kita berada di pasar Jeli. This one, ayam bakar. Etok. This is what we call etok. Etok Original. Besarnya etok. Nak beli ke? Apa nak makan juga boleh?
Ini healthy ke tak ini? Ni hal tak ke tu tak hati? Ni luar ni siapa? Itu baik premium itu. Premium. I want original. 5 je. Sekali tak ada. Kita boleh makan ke itu? Boleh. This is Pok Su punya favourite tau, etok. Ifan pun suka. Oh, that's why I want to call Pok Su but I forget to bring my phone. Besarnya etok dia. Kita beli atok. Etok pakai atok. Otak, otak. Ni, Otak. Otak. etok. Otak. Nak hak ni dah hak original. Original ni 5 je. Ha, ni ya. Sama-sama. Kau hak dia mau buat macam tu. Tak kewak siap. Okey, WhatsApp tu. Pak. Pak. Kasih. Boleh. Jom. Benda pertama itu untuk beli adalah etok. Juga otak. Kita tengok tu. Ajar beli tadi. Kata apa jatuh ya? Anak bukan kantong. Where we are going, Ibu? Ubi kayu. Pijat. Bukan ubi kayu. Pijak nama dia. Ubi kayu. Ya, you bangga dek. Ubi kayu. Ubi kayu. Rebung fresh. Lembung. Ha. Kita jalan-jalan dulu. Ada buah-buahan dengan sayur-sayuran. Tanya beli dia punya tantan. Ha? Ambil 2 biji 5 je. Dua ikat 5 ya. InsyaAllah. Nak buat apa? Laksa ke apa ke. Masak asam pedas ke. Ya ke? Ada durian. Really? Mana? I want that one. Ish. Durian. InsyaAllah. See, I got bunga kantan. Tunjuk, Nak tunjuk. buat kata? Amat tak ada. Tak apa, tak apa. Taruh dah supik. Kalau ambil tomato tu. Ambil tu. Kita buat gini. Dah supik tak apa. Makan. Okey, bunga kantan. I got bunga kantan 2. Ada sopir tak? Bagus sini. 25 ya. Oh, gajah kak. Kakak ambil sopir berdiri. Sekali mari ni. Ambil ni. 13% dah ya. Kilo boleh. Tak apa. Salah. Hai. Ya. Tak ada. Bunga kantan you. Bunga kantan dia bunga apa? Bunga kantan dia toli we cook dalam laksa. Nasi kerabu. Okey, terima kasih. Jom. Ya, jom tengok sini. Tengok kan. Tengok. Apa? Kita bila besok. Ha?
Makanan hari ni. Boleh ini kak. Ibu. Kucing. Cik. Mana tu? Yom. Mana? Habis dah tadi tak ada ojo ikan pun atas ni. Tak ada ojo ikan. Ayam dia. Mana? Okey dah. Jumlah. Ada orang tengah baring kot. Keropok. Nak makan keropok? Pun je. Ada mainan. Ada rutu semua. Dia nak buat nasi goreng lah. Di depan dulu lah. 10% ni ya. 10%. Sampai 5% ya. Banyak makanan. Yeah. Biskut. Apalah. Itu peternak. Tu klinik yang ayah pergi dulu. Klinik Hidayah. Bodoh. Turun. Turun saya Ali Boyong. Apa? Balik sini. Lah. Buat apa kita jalan penat-penat? Main teh akan di bodoh. Tempat ni lah tu. Turun ada. Nak beli nasi bungkus siap-siap ke nak keluar makan sekejap lagi? Apa? Kita tengok dulu nasi awak apa. Aku keluarkan nanti lewat ke sana. Kenyang lagi. Keluar. Tengok dulu apa yang ada. Boleh je. Limoyan ni jatuh ha. Oh, aku tengok ni jatuh limoyan oh. Anak mana anak nak bawa memang mati minyak lagi. Panas. Sangat-sangat panas guys. Panas kan. Ada anak ayam. Mana?
Ada anak ayam. Arya. Anaklah ayam. Jeng jeng jeng. Tunjuk dah. Dah gitu. Anak ayam Israel. Ni anak itik. Oh, itik. Daging, itik telur. Ni itik telur. Tunjuk lagi tu. Oh, nampak. Jumpa lagi lagi ambil tunggu ya neta. Neta lah. Nak beli itik lah. Macam mana? Itik daging saya suka sebab dia warna kuning. Boleh beli. Apa dia? Itik daging. Itik nak bela kat mana? Kita bukannya ada. Kok ada pula? Oh lah tak ada nilai. Ayam mati. Dia tahu. Kok kelompok sebut. Terus nak dia gambar. Ini Iwan kan? Ha? Ada. Ikan goreng ada. Tiga 10. Nugget saya dah keluarkan tadi ukurin nugget. Ikan goreng. Ada tak sakit nasi? 10. Nasi boleh je kalau nak masak lah. Besar. Masalahnya kita nak pergi mana sekarang? Tengah panas. Tempat keluar. Ayam goreng. Okay. Ayam Korea. Salah pedas. Ayam cheese. Itu sekali tu satu Ni ayam cheese ibu. Kali. Ada ayam cheese. Lagi baik ayam cheese ibu. Sedap. You ni. Oh, berapa? Ayam cheese lah. Banyak harga ayam. Oh, banyaklah jadi. Laku. Oh, laku. Ayah. Tu apa ya? Apa balik? Apa balik manis kan? Makan nasi ke tak ya? Banyak ayam buli. Ni betul. Kus. Lima. Lima ya. Bayar je lah. Kau nak sapu mak, sapu lagi. Sapu dengan hak bakar tu. Nak. Wah, Hak bakar tu. ni apa? Tongking ayam. Satu boleh? Tak boleh. Dua. Mana? Tak boleh. Laju ni bercakap. Ni tulen. Oh, bagi tulen dada lembut tu ke? Pohon Pak Yasin. Tongking ayam.
Keduanya senang. Ha? Keduanya senang. RM1 sana. Bawa apa tu? Ampam balik. Tu ampam balik. Kat sebelah. Lepas tu nak balik ke nak tu lagi? Ibu, ya ada 2%. Macam mana ya? Tekan. Ni. Pan. Sana tu you tak nampak ke orang berapa ramai tadi? Pan. Sama je. Mana? Sudah ada situ. Sungai. Tapi kubur itu buah kubur atau mana? Dah boleh lah tu. Dah. Ani. Oh, balik kat dalam bakar.